sajadah. Jangan kita kawan-kawan, kita pergi mengaji. Yeay! Saya dah tak sabar nak baca Iqra. Mesti seronok. Jom, jangan lambat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kita masih lagi berada dalam rancangan Iqra, bacalah. Seperti biasa bersama dengan saya Ustaz Husaini Mahmud. Insya-Allah akan bersama-sama dengan tuan-tuan puan-puan semua sehinggalah habis program kita pada hari ini. Dan hari ini juga saya tak keseorangan. Hari ini kita bersama-sama dengan adik kita yang ada pada hari ini. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Sihat semua? Alhamdulillah sihat. Masya Allah. Kita nak kenal seorang-seorang sekali lagi lah, boleh kat ujung tu. Nama saya Fakihah. Okey. Ni? Nama saya Madinah. Nama saya Fatih. Nama saya Alfira Arsyad. Hai. Oh, macam. Hai, macam lah Arsyad. Baik. Steady semua Ibu ayah semua. Moga-moga semua kita ambil bersemangat pada hari ini. Kita nak belajar, nak membaca Al-Quran. Dan terima kasih kerana kita hari ini berada di Perpustakaan Kuala Lumpur. Baik. InsyaAllah adik-adik hari ini kita nak belajar surah apa agak-agak hari ni Surah Al-Masad. Surah Al-Masad. Surah Al-Masad. Surah Al-Masad Semua dah ready dah? Dah. Baik, semua dah ready. Ibu ayah semua dah ready. Jom kita buka pada surah Al-Masad. Okey, tapi sebelum kita nak baca tu, jangan lupa baca doa. Lupalah tu. Kita baca doa dulu boleh Boleh. Boleh, jom sama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okay, so are you ready guys nak baca surah Al-Masad ni? Yes. Yes, let's go. Okay, sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Go. Bismillahirrahmanirrahim.
tab. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Fi jidha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Kita dah baca surah Al-Masad. Kalau kita nak tahu surah Al-Masad ni adik-adik, kisahnya adalah tentang seorang manusia yang sangat kaya, ada pangkat besar, ada nama, tapi masalahnya apa? Dia sangat sombong dan jahat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak tahu siapa? Kejap, sabar, relax dulu. Kejap lagi kita akan bagi tahu siapa dia. Boleh ya? Boleh. Tapi kita nak tahu, nak belajar dengan taranum apa kita nak belajar? Siapa tahu? Jawab. Sabar. Taranum apa? Sabar. Bukan Ras lagi Madinah. Sabar. Sebab semalam ibu ayah semua kita dah belajar taranum sabar. Hari ini kita nak lebih masuk ke dalam lagi taranum sabar. Okey, siapa tahu sifat taranum sabar? Sedih. Sedih apa? Apa Fatih? Sedih. Arsyad apa? Kecewa. Fakih apa? Tak tahu. Madinah? Rindu. Okey. So, cukuplah. Ni 3 dah ni. Taranum sabar kan? So, kita nak tahu macam mana taranum sabar adik-adik? Jom, kita nak dengar bacaan daripada Madinah dulu. Madinah, surah Al-Masad. Taranum sabar. Ustaz baca, Madinah ikut. Boleh ya? Boleh. Okey, jom sama-sama ibu ayah semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Aywa. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ayyo. Fi jidha hablum min masad. Fi jidha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Bagus Madinah. Okey, sebab kita dengar tadi bunyi taranum sabar tu dia bunyi macam rindu. Kan bunyi dia macam rindu, sedih sikit kan Okey, kita nak tengok sedikit surah Al-Masad ni. Kalau tadi ustaz dah cerita tentang orang pangkat besar, ada harta tapi sombong dengan Allah, tapi akhirnya harta tu tak langsung bantu dia. Tapi surah ini juga Allah nak ceritakan tentang besar mana pangkat kita. Hanya yang paling besar, ada lagi besar. Siapa dia? Allah lagi besar. Jadi kita jangan sombong-sombong hidup dekat atas dunia ni. Baik, adik-adik semua, kita nak rehat dulu. Boleh? Boleh. Kita relax dulu. Kita akan jumpa selepas ini dalam rancangan Iqra, bacalah. Kita berehat dulu ya kawan-kawan. Jumpa lagi selepas ini.
Kembali kawan-kawan, jom sambung belajar Iqra. Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Terus kita berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda masih lagi berada dalam rancangan Iqra, bacalah. Alhamdulillah. Kalau tadi kita dah baca surah Al-Masad, kita dah tahu tentang orang yang sangat sombong kan adik-adik semua? Betul. Sombong, tapi akhirnya siapa yang lagi besar daripada orang sombong tu? Allah lagi besar daripada orang yang sombong tersebut. Tapi kali ini, segmen kali ini kita nak belajar tentang hukum tajwid. Are you ready guys? Yes. Yes. Kita nak lihat pada ayat yang pertama. Ibu ayah semua, kita perhatikan. Tabbat yada, ayat pertama Tabbat yada abi lahabin wa tab. Okey, ustaz nak tanya adik-adik semua. Siapa yang tahu yang dekat wa tab? Saya. Fatih apa? Qalqalah akbar. Qalqalah akbar. Okey, bagus. Betul lah tu, qalqalah akbar, kan? Watab. Tulis sikit sini tengok kan? Watab. Kan? Watab. Qalqalah akbar. Qalqalah ni ada berapa sebenarnya? 3. Ada 3. Apa dia Madinah? Qalqalah sughra. Kejap. Qalqalah sughra. Lagi. Qalqalah Qalqalah kubra. apa? Kubra. Okey, Fakihah. Qalqalah apa lagi satu? Tak tahu. Qalqalah apa guys? Akbar. Kubra dan juga akbar. Kan? Baik. Untuk ayat yang pertama ni, tabat yada abi lahabin wa tab. Dia terletak di hujung. Kalau qalqalah akbar, dia terletak di hujung. Sebab tu kita kena baca watab. Kita tak boleh baca watab, tak boleh. Kena ada sikit gap. Tabat yada abi lahabin wa tab. Fakihah cuba baca sikit ayat yang pertama tu, dengar? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Okey, bagus Fakihah. So bila kita ada gaps tu, itu yang kita panggil sebagai qalqalah kubra. Baik, ustaz nak terangkan sikit. Antara qalqalah dekat situ tu, kita nak perhatikan pada huruf ta. Huruf apa? Ta, kan? Huruf ta ni dia dekat mana? Dia dekat hujung lidah. Hujung lidah kan? Kalau tengok kat sini dia dekat hujung lidah. Tapi bila dia mati, bila dia sukun kan? Bila dia, macam mana aku nak buat ni? Okey, kejap. Ta. Macam ni kan? Mati, sukun kan? Macam mana? Tabat. Itu kita panggil apa? Mati. Tabat. Yang angin tu. Arsyad kita panggil apa arsyad? Tabat. Sifat dia tu kita panggil apa? Siapa tahu? Tak tahu. Kita panggil Hamas. Bukan kan? Hamas. Hamas tu dia ada angin dia. Tabat yada. Maknanya adik-adik semua tak boleh baca tabat yada. Sebab tu dia terletak dekat ujung lidah tu. Ni kan, ta ni hujung lidah. Bila dia mati, huruf ta ni mati, sukun. Tabat. Akan ada keluar angin Hamas dekat situ. Okey, cuba baca sama-sama ayat pertama. 1, 2, go. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Very good. Tapi adik-adik, jangan kuat sangat keluar angin tu. Kalau kuat sangat keluar angin, dia akan keluar huruf apa? Sin mula. Takut keluar jadi macam mana tau? Tabat
Banyak sangat. Kan? Kita tak nak banyak sangat. Dia sikit je. Tabat yada. Boleh faham? Boleh faham tak ni? Boleh. Okey, ada satu lagi huruf Ustaz nak bagi tahu. Huruf apa? Huruf ba. Huruf apa? Ba. Baik, dekat sini dia keluar dekat mana? Bibir. Dekat dua bibir. Bibir kita. Ba. Cuba sebut ba. Cuba tengok sikit. Ba. Jangan macam tu Asyad. Jangan macam tu sangat. Sebut biasa je. Ba. Tak perlu nak masuk dua bibir. Ba, tak payah macam tu kan. Ba. Sikit je kan. Aba kan. Dia macam tu. So dua bibir kita di atas dan di bawah akan bersentuhan. Antaranya huruf ba. Lagi huruf apa lagi? Kat sini huruf apa? Mim. Betul kan? Cuba sebut huruf mim tanpa menyentuh kedua bibir. Boleh tak? Dia Allah. Dia tak edit macam tu kan? So dia akan menyentuh dua bibir. Mim. Huruf apa lagi? Fa. Tapi fa ni lain sikit. Fa ni gigi dengan bibir. Gigi dengan bibir bawah tu akan menekan. Bagus Asyad. Fa. Habis kalau tak ada gigi macam mana Ustaz? Tak boleh lah. Fa. Jadi kena tekan dia betul-betul. Boleh faham semua? Boleh. So ini huruf yang dimainkan yang berkaitan dengan kedua bibir kita. Baik, adik-adik semua, nanti kita akan masuk lagi tentang lebih mendalam lagi kisah surah Al-Masad ni berkaitan tentang apa. Boleh ke semua? Boleh. Kita nak berhenti rehat seketika. Kita akan jumpa selepas ini dalam rancangan Iqra, bacalah. Kita berehat dulu ya kawan-kawan. Jumpa lagi selepas ini.
Selamat kembali kawan-kawan. Jom sambung belajar Iqra. Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam rancangan Iqra Bacalah. Kalau tadi kita dah pun berada dalam segmen tajwid iaitu Klinik Al-Furqan, kali ini kita nak masuk segmen yang seterusnya iaitu Diary Hikmah. Kita nak dengar apa cerita di sebalik surah Al-Masad ni. Okey. Fakih okey tak? Okey. Jauh menung. Baik. Semua nak tahu tak cerita tentang surah Al-Masad ni? Baik. Ustaz nak cerita, adik-adik semua kena fokus. Sebab apa? Ini macam homework lah kat korang semua kan. Ustaz cerita, adik-adik semua kena sampaikan dekat kawan-kawan yang lain. Boleh tak? Boleh. Surah Al-Masad ni adalah surah yang diturunkan kepada bapa saudara Nabi. Siapa nama bapa saudara? Abu Lahab. Abu Lahab ni, dia adalah pakcik Nabi yang kuat menentang baginda Nabi SAW. Sedangkan Nabi bila mana dilahirkan, dialah Abu Lahab ni lah antara orang yang paling seronok sekali. Seronok yang tak terhinggalah, melampau bila mana Nabi dilahirkan. Sehingga kan dia kata, baby dah lahir, Muhammad dah lahir. Sehingga kan 100 ekor unta dia kata disembelih lah untuk meraihkan kegembiraan, meluahkan kegembiraan atas kelahiran siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi nabi dan rasul, ada satu peristiwa Nabi naik ke Bukit Safa dan Nabi menjerit kepada penduduk Mekah yang ada dekat depan. Dia menjerit apa? Kalau saya kata, ini Nabi Muhammad sebut kalau saya kata ada musuh nak serang kita di sebalik bukit ni, korang semua, awak semua percaya tak? Maka semua orang Mekah jawab, ya, kami percaya. Sebab apa? Muhammad tak pernah menipu. Ustaz nak tanya, Nabi Muhammad ni apakah gelaran yang digelar kepada Nabi Muhammad? Al-Amin. Al-Amin. Seorang yang jujur, seorang yang tak pernah tak pernah menipu, tak pernah cakap bohong. Jadi orang Mekah kata, kami percaya sebab sebab Muhammad tak pernah menipu. Muhammad tak kata jujur orangnya. Tapi bila mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajak orang Mekah untuk sembah Allah yang satu, tiba-tiba terus Abu Lahab macam jadi tak puas hati. Tak puas hati kan? Abu Lahab dia bangun, dia berdiri, dia kata, Muhammad. Dia cakap, celakalah kamu wahai Muhammad. Dia cakap celaka dekat anak buah dia. Celakalah kamu wahai Muhammad. Sebab ni ke kau nak kumpulkan kami semua? Sebab kau nak sampaikan agama yang tak tahu datang dari mana? Sebab ni ke kau nak kumpulkan kita orang semua? Abu Lahab marah. Sebab itu jugalah dia siap, dia nak baling batu dekat Nabi masa tu. Batu dia nak baling dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan? Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dilindungi oleh siapa? Abu Bakar. Dilindungi oleh ramai, ada sahabat, ada dilindungi oleh Allah tu confirm lah dilindungi oleh Allah Fakihah kan? Para malaikat Nabi dan sebagainya. Dan adik-adik semua, sebab itulah turunnya surah Al-Masad memberi laknat kepada Abu Lahab. Dia melaknat Abu Lahab kerana Abu Lahab nilah orang yang paling kuat memusuhi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan setakat Abu Lahab, tapi juga adalah isteri Abu Lahab. Siapa nama isteri Abu Lahab? Ummu apa? Ummu Wahabi. Ummu apa Madinah? Ummu Jamil. Walaupun Jamil cantik, tapi tak berapa jamil perangai dia. Kan? Betul tak? Ummu Jamil ni adalah orang yang kita kata isteri Abu Lahab yang suka letak apa? Suka letak duri dekat jalan orang berjalan kan. Dia letak duri, dia letak macam-macam lah halangan yang ada dekat depan jalan tu, semata-mata nak sekat halang perjalanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Islam yang lain. Jadi adik-adik semua, jangan kalau kita rasa kadang-kadang ini benda yang simple, benda yang paling mudah ibu ayah semua. Kadang-kadang kita nampak kat jalan tu ada batu kan? Kan betul tak? Kadang-kadang kita nampak ada sampah ke? Apalah salahnya kita pergi dekat jalan tu, kita ambil sampah ataupun ada duri ke batu ke yang menghalang orang nak jalan, kita ambil, kita alihkan.
Manalah tahu asbab daripada kita alihkan barang daripada tengah jalan tu masuk kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, Ha. ada soalan. Apa soalan dia? Apa beza Abu Lahab dengan Abu Jahal? Abu Jahal ni ada satu riwayat yang lain, dia kata itu bukan pakcik Nabi. Bukan. Yang pakcik betul Nabi adalah Abu Lahab. Kan? Yang mana yang lagi tak suka Nabi, yang lagi Lebih kurang 2 kali 5 samalah tu. Samalah 2 kali 5. Orangnya sama yang memusuhi Nabi dan memusuhi agama Islam. Jadi pengajarannya adik-adik semua, jangan kita jadi seperti orang yang suka memusuhi orang. Jangan jadi macam Abu Lahab lah, senang cerita kan. Kena sentiasa berbuat baik. Berbuat baik dan bersangka baik kepada orang. Semua faham semua? Faham. Jadi insya-Allah ibu ayah semua harap semuanya berada faham tentang mendapat manfaat daripada segmen kita pada kali ini. Insya-Allah kita akan berjumpa lagi dalam episod yang lain dalam rancangan Iqra Bacalah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.